إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيئا لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد.
kata musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, husnul dhanni min husnil ibadati. Artinya, bermula berbaik sangka itu daripada sebaik-baik ibadah. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas curahan limpahan rahmatnya, hidayah dan taufiqnya ke atas kita kesemua dapat hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, jangan lupa tajuk perbincangan kita ialah bab husnul dhann, berbaik sangka atau sangka baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita ini berbaik sangka kerana Allah Ta'ala suka dan kasih kepada orang yang berbaik sangka, seperti mana dalam firman-Nya yang lalu, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Dan juga dalam hadis tersebut, ay ahsinu dhanna billahi inna Allah yuhibbul muhsinin dhanna bih. Yani berbaik sangkalah kamu dengan Allah, kerana Allah Ta'ala itu suka, ia kasih ia akan orang-orang yang mengelak sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ayat Al-Quran yang kita baca pada malam ini ada isyarat, iaitu tarbiyah kita ni supaya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mendidik dan juga mentarbiyah kita ni supaya kita memandang semua daripada Allah Ta'ala itu zahirnya, batinnya baik, kan? Walaupun kita nampak pada rupa zahir itu buruk, tapi buruk itu tuan-tuan buruk pada zahir saja, tapi pada hakikatnya baik. Kaedahnya, karena tiap-tiap yang datang daripada Allah Ta'ala semuanya baik, tapi yang kita ni nampak tak baik, itu zahir saja. Pada hakikatnya baik kerana datang daripada yang baik, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Dan hakikatnya baik, tapi kita ni tak tahu. Itulah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala itu mengetahui, sedangkan kamu itu tak tahu. Baik, maka kita tengok sekarang, maka pada akhir zaman ini banyak orang kita duk sangka tak baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hukum husnul dhan dengan Allah ni? Dan apakah hukum husnul dhan dengan makhluk?
dengan hamba-hamba Allah. Hukumnya ada wajib. Wajib kita bersengkah baik dengan Allah Ta'ala. Wajib juga kita bersengkah baik dengan makhluk. Kalau itu, kena hati kita baik. Hati kita nak sengkah baik ni kena ada faham, al-fahmu anillah, faham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faham Allah Ta'ala ni tak akan zahir, tak akan timbul kalau tidak ada ma'rifah, kalau tidak ada mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila seorang itu mengenal Allah, maka dia akan faham Allah. Daripada faham Allah Ta'ala itu, dia suka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok kan? Tengok sebenarnya seperti kita kata berlaku satu-satu kau nampak laku tak adil, tapi hakikatnya adil. Tu hakikatnya adil. Lagu mana? Seperti ada satu kisah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang duduk beribadat di atas bukit. Maka dia melihat di bawah bukit itu satu peristiwa yang terjadi, iaitu satu orang bawa beg atau bekas yang berisi di dalamnya benda-benda berharga. Maka dia bawa, dia pergi jumpa ayah, lapar ayah, terpergi ke kolam air. Lepas tu, maka bila dia makan yang dia minum kenyang, dia berjalan terus. Dia tinggal barang dia tak ambil barang tadi. Kemudian datang pula satu orang naik kuda. Orang naik kuda ni berhenti juga situ. Maka orang naik kuda ni nampak barang dia tinggal tadi, dan dia ambil barang tu kan. Lepas tu Nabi dia kata, lagu mana ni barang orang lain. Pasal apa ambil orang lain? Barang orang lain, bukan barang dia. Tiba-tiba mari pula seorang lelaki kan, jumpa dengan orang menaik kuda tadi. Lalu orang yang naik kuda tu dibunuhnya dan dia ambil barang. Cuba kita fikir tengok, zahirnya nampak lagu ada keadilan tak? Satu orang bawa barang sampai dekat kolam air, dia minum air, lepas tu dia tinggal barang tu kat kolam, lupa. Dia berjalan kan. Lepas tu pula satu orang naik kuda sampai dekat kolam air tu juga. Dia minum air dan nampak barang kat kolam tadi, dan dia ambil barang tu balik jalan. Mai pula satu orang dan yang lain, tiga orang lain, satu orang lain jumpa bahawa yang ambil barang tu orang naik kuda kan, dan dia bunuh orang tu. Nampak lah kan? Sebab dia kata barang dia, bukan barang dia, barang kawan yang pertama. Zahir kan? Tapi di sebaliknya ada cerita perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hikmahnya. Baik sekali kita terangkan, cuba tentang fikir dengan apa hikmahnya kan. Pasal apa kawan ni, dia ada tinggal. Lepas orang naik kuda ni pula ambil barang kawan tu, bukan barang dia kan, ambil barang kawan tu. Lepas tu mai kawan ni yang kedua, yang ketiga ni bunuh kawan tu, bunuh orang yang naik kuda, sebab dia ambil barang dia kan. Dia kata barang dia
Baik, kita tengok selagi. Kerana di sebalik kisah itu ada hikmahnya, ceritanya. Yang kita tak tahu ni kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kita kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok hadis ni. Jadi duduk dalam tajuk husnuzan billahi, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam itulah kita ni, tiada apa yang terjadi, tiada apa yang berlaku dalam alam ini, kita kena pandang semuanya daripada Allah. Bila bila pandang Allah Ta'ala yang berbuat, pasti kita akan nampak semuanya indah, cantik, kan? Sebab tu kata ulama sufi, idza ra'aital fil kauni, idza ra'aita Allah fil kauni fa'ila, ra'aita jami'al kainati milaha. Idza ra'aita Allah fil kauni fa'ila, artinya apabila engkau melihat Allah Ta'ala di dalam alam ini, kita lihat Allah, Allah lah yang berbuat. Jadi semuanya perbuatan Allah. Laku-laku ni Allah Ta'ala yang buat. Laku begitu Allah Ta'ala yang buat. Laku macam ni Allah Ta'ala buat. Semua Allah Ta'ala buat. Ra'aita jami'al kainati milaha, pasti engkau akan lihat sekalian alam ini milah, indah, cantik, semuanya elok belaka susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab tu kita duduk dalam alam ni kena jadi orang yang elok, maka kita akan tengok semua elok. Kun fil wujudi jamilan an ra'aital jami'a jamilan. Jadilah darimu tu seorang yang cantik, indah, pasti engkau akan lihat semua yang ada dalam alam ni indah. Tapi kita ni dah sangka borok, ni borok, ni borok, ni borok, habis kan. Maka kita tengok sangka baik ni dia adalah satu ibadah. Tuan-tuan, meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia Nabi bersabda, husnul dhanni min husnil ibadati. Apa maksud hadis ni? Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau di nombor hadis dia, hadis nombor 4900, iaitu 93 4993. Itu nombor hadis dalam Sunan Abi Dawud. Nabi sebut husnul dhanni min husnil ibadah. Artinya bermula berbaik sangka itu daripada sebaik-baik ibadah. Rupanya baik sangka kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ibadat. Dan begitu juga kita berbaik sangka atau bersangka baik kepada makhluk, itu juga ibadah, dapat pahala. Mafhumnya, kalau kita jahat sangka dengan makhluk, itu dosa. Begitu juga kalau kita jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga berdosa, dosa ta'ala. Tengok. Maka faedah
kita babat singkar ni tuan-tuan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan kepada kita ni suatu benda yang baik. Tengok dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, ana inda dhanni abdi bi. Nabi sebut ana inda dhanni abdi bi. Apa maksud? Aku di samping, aku di sisi sangkaan hamba aku pada aku. Apa makna? Al-Imam bagi ulama hadis Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu an, kemudian disyarahkan hadis itu oleh Al-Imam bagi Imam lupa pensyarah di antara pensyarah hadis menjelaskan ana inda dhanni abdi bi. Dhanni dengan rajai. Aku di sisi dhan sangkaan hamba aku pada aku, yakni aku di sisi harap hamba aku pada aku. Apa maksud? Maksudnya kalau hamba aku sangka kat aku ni sangka yang baik, maka baik. Kalau hamba aku sangka aku sebaliknya yang tak baik, maka jadi tak baik. Sebab tu tuan-tuan, kita kena belajar bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita ni ditimpa kesakitan, ujian, maka kita harap pada Allah Subhanahu wa taala, kita sangka pada Allah taala, insya-Allah Allah taala membaiki, memulihkan, menyembuhkan sakit kita ni, insya-Allah lega sakit. Tapi kalau dia tak harap, putus harap, kecewa terus, tak nak. Harap pada Allah, di samping kita juga berikhtiar, berusaha berubat, berusaha berdoa, usaha berubat, berdoa, insya-Allah akan ada kesembuhan, akan ada kesihatan. Jadi maka kesimpulannya disebut bersangka baik dengan Allah Ta'ala itu di tengah daripada ibadah kita pada Allah SWT. Apa makna ibadah, tuan-tuan? Apa makna ibadah? Ibadah ialah makna ibadah. Ibadah ni kalau ikut Syekh Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat bagi Syekh Al-Jurjani, dan kita nak gabungkan dua tu. Apa makna ibadah? Iaitu fi'lul mukallafi khilafa hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Itu makna ibadah. Fi'lul mukallaf, perbuat oleh seorang mukallaf, khilafa hawa nafsihi, menyalahi hawa nafsunya. Seorang mukallaf buat satu perbuatan, satu amalan yang menyalahi hawa nafsu. Pasal apa dia buat lagu tu? Ta'ziman li rabbih, kerana mengagungkan, kerana membesarkan Tuhannya. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan hadis ni,
husnul dhanni min husnil ibadati, bersangka baik adalah di antara sebaik-baik ibadat. Jadi rupanya kita nak sangka baik dengan Allah Ta'ala ni satu benda yang berat. Begitu juga vision kita manusia ni, nak sangka baik dengan orang berat kan. Kita ni suka disangka jahat, kita ni disangka buruk pada orang. Tengok kawan tu kawan kita yang baik, orang lain semua tak baik kan. Tu nafsu kita tu. Bayar tengok semua dia sangka jahat dengan orang, sangka buruk dengan orang. Tengok budak tu selagi tu saya curi apa dah. Tengok kawan tu duk nak sakit nak tahu orang. Tengok kawan tu, tengok kawan ni, semua kita sangka buruk. Maka jadi ibadat dah. Jadi ibadat. Sedangkan sangka baik itu adalah ibadat. Dan ibadat itu adalah satu perbuatan yang berat atas nafsu. Kerana bila kita buat dia, kena menyalahi nafsu kan, baru nama ibadah. Kalau gitu sangka baik dengan orang, ini menyalahi nafsu. Sebab nafsu kita suka buruk sangka pada orang. Faham? Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, di sini kita dapat punca nak bagi sangka baik ni kena baik nafsu. Bila nafsu kita tak baik, nafsu kita tak bersih, maka kita duk sangka jahat dekat orang, atau kita berburuk sangka pada orang. Itu nafsu yang jahat. Faham tak? Tak akan timbul benda yang baik kerana nafsu kita ni buruk, kerana nafsu kita ni jahat. Tak akan timbul husnul kerana dia ada ibadah, dan ibadah itu mesti menyalahi nafsu. Itu pada punca. Rupanya nak sangka baik pada Allah Ta'ala, gitu juga kita sangka baik sama makhluk, kena hati kita baik. Hati kita baik. Maka bagaimana nak baiki hati? Tuan-tuan, puan-puan, hati kita nak bagi baik, kena hati kita hidup. Kalau hati kita tak hidup, maka hati kita tak baik. Hati kena hidup. Maka hidup hati ni tuan-tuan dengan apa? Iaitu dia kena ada isti'adad. Hati kita kena ada isti'adad. Apa dia isti'adad? Isti'adad ni artinya persiapan atau persediaan. Tuan-tuan, ada tak persiapan? Ada tak persediaan? Apa persiapan hati nak bagi hati kita hidup? Nak bagi hati kita jernih, supaya hati kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersangka baik sesama manusia. Ini manusia yang muslim, yang mukmin. Tuan-tuan, iaitu zikrullah. Hati kita kena zikir Allah. Kerana bila ada hati kita ingat Allah, kembali kita bincang tadi, iza ra'aitallaha fil kauni fa'ila, ra'aita jami'al kainati milaha. Apabila engkau memandang Allah Ta'ala di dalam kaun ini, dalam alam ni,
Allah saja yang berbuat, bukan kawan tu, bukan kawan ni, bukan orang tu, bukan orang ini. Pasti engkau akan lihat semua makhluk ini indah belaka, manis belaka, elok belaka. Tapi kita dah tengok makhluk hudud, dia ni jahat lah, dia ni buruk lah, dia ni huduh lah, dia ni tak bagus lah. Pasal apa? Hati kan? Jadi kesimpulannya, baikilah hati kita untuk kita nak dapat husnuzan. Maka bila dapat husnuzan, kita telah melakukan ibadah yang baik, dapat pahala ibadah. Sebab tu Nabi kita sabda, min husnuzan nabi min husnil ibadati. Husnuzan, berbaik sangka itu adalah di antara sebaik-baik ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni ibadat yang boleh mendekatkan kita pada Allah, mendamping kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, maka kita tengok lagi. Dan berkata Imam Al-Munziri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dia akan hadis ni oleh Imam Tirmizi. Kita baca Tirmizi atau Turmizi, jangan baca Tirmizi. Kita ni selalunya duk baca Imam Tirmizi. Ini orang Melayu. Orang Melayu menyebut nama Tirmizi lah. Tapi orang Arab tidak pakai, dia pakai Tirmizi atau Turmudi. Kalau ikut wajah bacaan Syekh Ibrahim Bajuri radhiyallahu anhu dalam kitabnya Hasyiah Al-Mawahib Al-Ladunniyah, dia kata bitaslisit ta', taslis ta' dengan menikah-nikahkan ta'. Apa makna menikah-nikahkan ta'? Yakni boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Turmudi. Tati tu boleh baca sikit bacaan. Tapi ghalibnya orang Arab ni baca Tirmiz atau Turmud. Kita orang Melayu ya Tirmizi. Ada orang kita nama Tirmiz, ada Turmuz, ada yang ada Tirmizi. Tak apa dah. Itu segi bacaan lah. Dia kata mereka Imam Tirmizi dan juga dia kata, dan bermula lafaznya ialah inna husna dhanni min husnil ibadati. Maknanya, artinya bahawa sesungguhnya berbaik sangka itu daripada sebaik-baik ibadah. Ambil ada orang panggil segi lafaz dia. Sebab tu maka setengah daripada ibadah, yakni ibadah qalbiyah. Sebab ibadah ni dia dah banyak jenis kan. Ada ibadah yaumiyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Dia bedanya, ada ibadat harian, ada ibadat tahunan, ada ibadat zahir, ada ibadat batin, ada ibadat badan, ada ibadat hati.
Maka husnul zan ni masuk dalam ibadat mana? Dia kata ibadah qalbiyah. Jadi maka setengah daripada ibadah apa? Yani ibadah qalbiyah, ibadat hati. Apa? Bagi Allah Ta'ala itu ialah husnul zanni, yani berbaik sangka dengannya Ta'ala, berbaik sangka hati dengan Allah Ta'ala. Itu masuk dalam ibadah qalbiyah. Maka pada awal kitab dulu kita dah baca dah kan, masuk dalam ibadah hati dulu. Baik, hati kita berbaik sangka dengan Allah, ibadah qalbiyah. Faham tak pula sebut? Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya mendengar ia Sayyidina Jabir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar sebelum wafatnya sallallahu alaihi wasallam 3 hari Nabi kita bersabda. Apa Nabi kita sebut? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu dhanna billahi azza wa jalla. Hadis rawahu Muslim wa ghairuhu. Riwayat Imam Muslim dan selain daripada Imam Muslim. Artinya, jangan mati seorang kamu melainkan ia seorang yang berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ingat baik-baik pesanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu kita ni contohnya kalau jatuh sakit, dan sakit kita ni pada adatnya boleh bawa kepada mati. Pada adatnya lah boleh bawa kepada mati. Maka waktu kita sakit kuasa hari itu, apakah ibadat yang perlu kita buat? Ibadat hati selain daripada zikrullah, berzikir hati kita pada Allah Ta'ala, selain daripada syuhud hati kita pada Allah, selain daripada musyahadah, muraqabah hati kita pada Allah, selain daripada muhadarah hati kita pada Allah SWT, apakah yang patut kita buat? Iaitu kita kena husnullah, berbaik sangka dengan Allah. Dan baik sangka lagu mana? Nak baik sangka lagu mana? Kalau waktu kita sakit, dekat nak mati, kena baik sangka dengan Allah. Sebab tu kaedahnya tuan dalam sebut, kita kena kuat baik sangka dengan Allah, iaitu kita baik sangka dengan Allah, Allah Ta'ala terima taubat kita. Satu, baik sangka dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima amal ibadat kebajikan yang kita buat. Baik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan baiki kita selepas kita mati. Kita baik sangka lagi, ya Allah Ta'ala, kau baik sangka denganmu bila aku mati dalam keadaan elok, husnul khatimah. Kan? Kita baik sangka lagi bila kita mati ni masuk dalam kubur, mudah
nak jawab soal mungkar nakir dalam kubur. Baik singgah lagu itu. Dan kita baik singgah lagi, ya Allah, aku masuk dalam kubur ni, bagilah aku hidup tenang, dapat rehat, dapat rasa nikmat daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat luas kubur, cahaya kubur kita terangi dengan cahaya-cahaya. Kita baik singgah dengan Allah. Dan begitu juga kita masuk dalam kubur tu kena baik singgah bagi Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita, maafkan segala kesalahan kita, taksir, yakni kecuaian kita di hidup di dunia, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala maafkan. Baik singgah dengan Allah, itu akan jadi ibadah. Dan insya-Allah apa yang kita baik singgah, apa yang kita harapkan tu, itulah orang panggil akan jadi kenyataan. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran yang kita baca, hadis Qudsi tadi, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu berada di sisi sangkaan harapan hamba aku pada aku. Kalau sangka aku sangka baik, maka dia baik, dapat baik. Kalau hamba aku sangka tak baik, habis. Sebab tu kalau kita sakit, jangan kita tersangka jahat pada Allah. Aku ni sakit pasal aku dosa banyak, Tuhan marah kat aku, Tuhan marah kat aku, tu Tuhan bagi kat aku sakit, Tuhan bagi kat aku bala bencana. Habis. A'udzubillahi min zalik. Jangan kita duk sangka ke tu. Tapi kita sakit, kena sangka baik. Sangka kan Allah Ta'ala bagi ni, tama Tuhan nak kifaratkan dosa aku, Tuhan nak hapus dosa aku. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala nak tad'if, Tuhan nak melipat kali gandakan pahala sabar kepada aku. Kemudian Tuhan nak apa lagi? Kita sangka baik, Tuhan nak raf'at darajat, Tuhan nak angkatkan darjat-darjat kita di sisi dia. Allah cukup elok sangat. Kita jangan disangka buruk bila kita ni ditimpa musibah, ditimpa bencana atau ujian, tapi sangka baik pada Allah. Ini yang Nabi kisah pesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan mati seorang kamu melainkan dia berbaik sangka dengan Allah azza wa jalla. Ini tarbiyah untuk kita semua, kan? Tarbiyah untuk kita semua bagi jadi baik, berbaik sangka dengan Allah. Dan baik sangka tu ingat husnul ibadah, sebaik-baik ibadah. Oh, duk pun kita dapat pahala ibadah baik sangka. Ni duk jahat sangka tak dapat pahala, dapat dosa dah. Habis. Baik, jadi ayat Al-Quran ini mendidik, mengajar kita supaya kita ini baik sangka dengan Allah, kita dapat pahala, dapat balasan yang baik. Ingat semua. Baik, kita tengok lagi. Dan diriwayatkan daripada apa dah, Hayyan, daripada Hayyan bin Nadri, ia berkata, aku keluar menziarahi Yazid bin Al-Aswad, maka bertemu aku akan Wasilah
bin Al-Asqa As-Sahabi radhiyallahu anhu. Padahal ia wasilah tu berkehendak mengerjakan ibadah. Maka masuk kami atas Wasilah bin Asqa. Maka tak kala melihat ia akan Wasilah, waktu ketika tu mengangkat tangannya nak lebih. Waktu Wasilah tengok ada waktu ketika Yazid bin Aswad ni tengok Wasilah duk angkat, nak angkat tangan nak takbir, lalu mengangkat, maka ia mengisyaratkan kepadanya. Maka berhadaplah Wasilah hingga duduk ia Wasilah. Maka memegang oleh Yazid akan dua tapak tangan Wasilah dan meletakkan dua tapak tangan tu pada wajahnya, hendakkan muka dia. Maka berkata baginya oleh Wasilah kata, bagaimana zon engkau dengan Allah? Macam mana sangkaan engkau pada Allah Ta'ala? Maka ia berkata, zon aku dengan Allah, demi Allah baik, atau panggil husnul zon, baik sangka. Aku semua sangka baik dengan Allah. Dalam apa jua keadaan pun, situasi pun, aku baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada jahat sangka, ya. Maka berkata Wasilah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah jalla wa ala an qala Allah jalla wa ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban. Artinya Allah Ta'ala berfirman, aku di sisi sangkaan dan harapan hamba-Ku dengan aku. Jika sangka ia hamba-Ku akan yang baik, maka baginya yang baik itu baginya. Dan sangka ia akan yang buruk, maka baginya yang buruk itu baginya, bagi yang disangka. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apakah yang dapat kita faham daripada kisah ni? Kisah yang diceritakan bahawa Yazid bin Aswad pergi ke rumah Wasilah bin Asqa, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kan? Cerita mereka berdua. Apa cerita tu? Artinya kita ni bila kita nak bersengkau satu, kena sengkau yang baik. Sebab kesan dari bersengkau yang baik, kita dapat yang baik. Tapi sebaliknya, bila kita buruk sengkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat buruk. Betul? Faham tak? Jadi kena belajar berbaik sengkau dengan Allah. Walaupun kita ini ditimpa musibah, ditimpa bala ataupun bencana apapun, kita sangka baik dengan Allah. Jangan kan? Habis. Baik. Ini mengajar kita bersangka baik dengan Allah. Dan Allah Ta'ala juga berpesan, innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau tengok selapis je, kan muhsinin tu mana orang yang berbuat baik. Sebab muhsin daripada perkataan ahsana yuhsinu muhsin.
Mana ahsan, ihsan, ahsana, yuhsinu, ihsanun, maknanya berbuat baik. Muhsin artinya orang yang berbuat baik. Artinya sehingga baik itu di antara perbuatan yang baik. Maka ditafsirkan oleh ulama, innallaha yuhibbul muhsinina, ay muhsinina dhanna billahi, iaitu orang yang berbuat baik sangka dengan Allah. Ada muhsinin dhanna billahi, orang yang berbuat baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Tuhan kasih, Tuhan suka, dan Tuhan bagi pahala. Sebab yang kita baca dalam hadis ini, baik sangka itu min husnil ibadah, di antara sebaik-baik ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sangka, ya Allah. Selagi balik kereta mati, motor kan mati tengah jalan, nak sangka ke mana? Minyak habis ke apa, apa kan? Nak sangka kan? Tengah baik dengan Allah, tak apa, insya-Allah. Selagi tengok Tuhan takdir ke mana. Kan Tuhan nak sangka apa? Siapa buat khianat ke aku? Hati kita habis tu. Tak apa yang buat minyak, atau siapa yang buat bagi gini. Hati kita lah betul. Yang kata sifat hati tadi kan, nak borok sangka, tak ada baik sangka. Tu. Dan kena baik sangka dengan Allah. Pasti ada jalan. Sebab tu tuan-tuan, Al-Imam Syekh Al-Arif Billah Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu, beliau ditanya, bagaimana kita nak kenal seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tak kenal Allah? Nak ke mana? Bila kitanya esok kita nak buat apa? Kalau orang tanya tuan-tuan esok nak buat apa, tuan-tuan nak jawab nak ke mana? Esok kita nak buat apa, tuan-tuan yang jawab nak ke mana? Esok aku nak pergi kedai makan roti canai. Esok aku nak pergi pekan, nak cari sikit barang-barang. Anak cucu nak sekolah tahun depan, nak ya. Esok aku nak pergi beli barang-barang, sebab hari Isnin lagi aku nak berjalan, nak melancong. Jalan lagi kan? Dan kalau ditanya orang arif, orang yang ada ma'rifah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya esok nak buat apa, dia jawab kata, dia jawab esok kita tengok apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Doaku serah pada Allah, baik sangka dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala aturkan, Allah Ta'ala susunkan yang terbaik, yang elok untuk aku. Ada baik sangka dengan Allah, minta Allah Ta'ala susunkan minta Allah Ta'ala aturkan yang terbaik untuk kita. Ada baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ada ibadah qalbi.
qalbi, ibadat hati. Habis. Baik, kita tengok lagi sikit. Jadi kalau kita sangka baik, insya-Allah jadi baik. Macam kita nak musafir ke mana-mana tempat, nak berjalan, maka kita sangka baik, ya Allah Tuhanku, Engkau takdirkanlah dalam perjalanan Engkau takdir yang baik, yang elok, yang sihat, yang positif untuk aku, selamat pergi dan balik. Minta pada Tuhan. Jangan kita dah sengkong, aku pergi ni, pergi selagi ada accident, pergi selagi ada banjir besar, pergi selagi ada apa-apa nak berlaku. Jangan tak kena itu. Tapi kita sengkong yang baik, minta Allah Ta'ala memudahkan segala urusan dan segala pekerjaan, insya-Allah jadi baik. Itu yang kata Wasilah bin Asqa ni, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau kita sangka baik, maka baik itu untuk kita. Kalau kita sangka buruk, maka buruk itu juga atas kita. Na'udzubillah min zalik. Baik, tengok sikit. Dan telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tu ada dua kali kan, Abi Hurairah dua kali Hurairah, tonton potong satu. Nak potong hak mana? Nak potong hak depan ke hak belakang? Tentang potong hak mana? Saya tak abang, saya suruh potong tak abang depan belakang. Tonton dan potong awal, potong hak mana tonton? Kena potong hak belakang, hak depan tu jangan potong. Abi Hurairah Don Hurairah yang kedua tu kita potongkan. Jangan potong hak depan. Sebagai kaedah potong tu disebut dalam kitab Tala'atul Anwar. Kitab Tala'atul Anwar dia menyebut kaedah, kalau kita ketemui di dalam kitab-kitab ni berulang-ulang kalimah, maka kaedah kita nak potong hak mana? Dia kata fil akhiri tummisa wa fit takarruri al-akhiru tummisa. Dalam kitab Tala'atul Anwar, kitab mustalah hadis, tapi dia menceritakan tentang kalau jumpa dalam kitab, bila kalam tu berulang-ulang banyak kali, kita potong hak belakang, jangan potong hak depan. Sebab dia kata wafid takarruri, dan sabitlah pada lafaz-lafaz yang berulang-ulang, al-akhiru tummisa, yang akhir itu dihapuskan. Kita potong yang akhir. Di sini ada dua kan, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah yang kedua tu kita potong. Ini kaedah nak potong kalimah, ada kaedahnya. Maka dia kata telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara Allah azza wa jalla bi'abdin ila an-nari falamma waqafa ala shafatayha iltafata wa qala amma wallahi ama Allah ya Rabb
in kana ay innahu kana fid dunya dhanni. Itu mudraj. Ini kalau orang mengaji hadis dipanggil mudraj. In kana dhanni bika ahsan, wa qala Allah azza wa jalla rudduhu ana inda dhanni abdi bi. Ada artinya telah menyuruh Allah Ta'ala akan seorang hamba ke neraka. Maka tatkala berhenti ia hamba tu atas dua bibirnya, bibir neraka. Apabila hamba tu berhenti dekat bibir neraka, berpaling ia hamba, dan ia hamba tu berkata, wahai Tuhanku, adalah sangkaan aku pada dunia adalah baik. Jika maka berfirman Allah Ta'ala, kembalikan oleh kamu akan hamba-Ku. Allah Ta'ala kata apa? Aku di sisi sangkaan dan harapan hamba-Ku dengan aku. Apa maksud? Jelaskan. Cuba kita tengok. Kita tengoklah hadis ni. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala memerintahkan seorang hamba pergi masuk neraka. Maka ia tanya ke Nabi, lalu hamba ni pun pergi. Bila sampai dekat bibir pintu neraka, hamba tu kata, wahai Tuhanku, kalau di dunia dulu ni aku disingkar baik denganmu, maka apakah balasanmu? Salah gitu. Kan engkau berfirman dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Aku ni di sisi sangkaan hamba-Ku padaku. Kalau hamba-Ku sangka baik, maka baik itu baginya. Kalau hamba-Ku sangka buruk, maka buruk itu baginya. Maka hamba ni kata, ya Tuhan, aku ni di dunia tu Ku sangka baik saja padamu, tidak ada sangka jahat. Itu tandingan ada. Kita hidup di dunia ni, apa sahaja yang terjadi, yang berlaku ke atas diri kita, anak isteri kita, keluarga kita, atau jiran tetangga kita, hendaklah kita sangka baik pada Allah. Jangan dah sangka. Kerana faedahnya ni, selamat hamba tu daripada neraka. Tengok hamba ni, Tuhan suruh pergi masuk neraka. Bila sampai dekat neraka, hamba tu cakap, wahai Tuhan, aku di dunia dulu aku tak sangka, melainkan sangka baik. Maka Tuhan faham apa maksudnya. Ini apa balasan engkau kepada aku, ya Allah? Tuhan faham. Sebab tu Tuhan kata, kembalikan dia balik ke sana. Dia kata, kembalikan oleh kamu, dan kembalikan balik dia ni, aku ni di sisi sangka dan harapan hamba-Ku dengan aku. Di hamba-Ku ni sangka dan aku sangka baik, maka dia dapat kebaikan, lepas dia daripada api neraka. Faham tak? Jadi kita ni kena belajar, kena melatih diri, terbiah diri, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekalipun kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa bala, maka kita kena baik sangka pada Allah. InsyaAllah ada kebaikan. Faham tak?
Macam tu. Lepas tu lebih-lebih lagi ketika kita nak mati, baik sangka dengan Tuhan, insya-Allah terbaik. Kerana baik sangka itu adalah sebaik-baik ibadat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa limahabbik وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك بجاه حبيبك الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأعظم. Ini doa. Ya Allah, ya Tuhan. Kita terjemah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, inna nas'aluka at-tawfiqa limahabbika. Sesungguhnya kami memohon kepada Engkau taufiq untuk mencintai Engkau, wa husna dhan bik, dan juga kami memohon pada Engkau, kami minta sangka baik pada Engkau, wa sidqat tawakkuli alaika, dan kami juga meminta jujur benar tawakul ke atas Engkau, minta bijahi habibikal akram, minta dengan kemegahan kekasihmu yang termulia. Ini kita panggil tawassul. Kita bertawassul, minta bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termulia. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul a'zam, rasul yang teragung. Itu habis. Kemudian kata, dan sesungguhnya ditafsirkan firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasidul Allahu a'lam min ta'asir. Sahabat kita bertanya, bagaimanakah kita nak mengekalkan ingat Allah Ta'ala dengan hati kita ni di dalam sembahyang? Maka jawapannya panjang, tapi saya cuba ringkaskan. Soalan, kita nak ingat sesuatu itu, adakah boleh kita ingat sentiasa? Boleh tak kita berzikir sentiasa, sebut Allah, 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 Allah? Tak ada orang boleh sebut kan? Kalau sebut Allah, Allah, sebut 3-4 kali ataupun 10 kali, lagi sembang kau lain kan? Tak boleh kekalkan, tak mampu. Melainkan para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka memang Nabi tersebut lah. Nahnu ma'asyiral anbiya'i tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami perhimpunan para Nabi, tidur oleh mata-mata kami, mata dia berpejam, tapi wala tanamu qulubuna, dan hati kami tidak tidur.
hati sentiasa duk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita nak buat, nak bagi kita ni boleh zikir? Kerana kita ini disuruh ikut para nabi-nabi, kan? Seperti mana dalam ayat Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu kata kamu mencintai Allah Ta'ala, maka fattabi'uni, ikut oleh kamu akan daku. Kita nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya kita nak buat mana, jawab dia, kalau nak ingat Allah Ta'ala ni, hakikatnya anugerah Allah, tapi ada cara-cara bagaimana kita nak mengingati Allah. Bagaimana cara? Kena latih, kena riyadah, dan kena mujahadah. Kerana tariq tasawuf haqiqi, perjalanan tasawuf hakikinya ialah ar-riyadah wal mujahadah. Kena riyadah dan kena mujahadah. Riyadah ni mudah cakapnya, saya guna bahasa mudah, latih to be. Kena latih to be. Kalau latih tapi tak to be, tak ada. Kena latih to be. Buat atau riyadah, latih to be, latih sungguh-sungguh. Bagaimana? Maka riyadah ni dia ada dua. Ada riyadatul adab, ada riyadatul talab. Riyadah adab, iaitu kita latih adab dulu. Kalau mana adab nak berzikir dan nak ingat Allah. Kalau kita berzikir tak ada adab, tak asing. Sebab zikir ni ada adab. Maka adab dia ada qabliyah, ada musahabah, ada ba'diyah. Adab zikir ni ada tiga. Ada adab qabliyah, ada adab sebelum zikir, ada adab musahabah, ini adab ketika berzikir, dan ada adab ba'diyah, ada adab selepas zikir. Dan maka adab sebelum zikir ada berapa? Ketika zikir ada berapa? Ketika lepas zikir ada berapa? Kesimpulannya ada 25 adab. Ini yang diterangkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Panjang tu kalau sebut satu-satu tak pakai 10 tak habis. Cuma abad bagi tahu dulu. Dan yang kedua, kena riyadah talab. Riyadah tuntut. Ini kena buang diri, kena fana diri semua. Satu. Dan yang kedua, tariknya kena mujahadah. Kena mujahadah. Mujahadah saya guna bahasa ringkas, kena memerangi nafsu. Nafsu kita tak mau zikir, nafsu kita suka nak nyanyi, nak nyanyi, nak kata korang. Itu nafsu kita. Maka kita kena lawan dia, bagi dia berzikir, zikir. Zikir dengan lidah dulu. Zikir dengan lidah dulu. Zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir bagi banyak, bagi banyak, sampai lidah kita lembut sebut nama Allah. Lepas tu latih pula zikir qalbi, zikir hati. Allah, 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 Allah. Ni kita sebut ni dah, tapi hati kita saja. Allah, 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 Allah. Maka bila kita lama-lama kita melatih to be, riyadah tadi, latih to be sampai lekat dalam hati kita, insya-Allah.
dia tak lupa lah. Berarti ingat ya Allah, ingat Allah, Allah. Kata ingat masa hati kita musyahadah Allah. Maka mujahadah tu ada 3. Ada mujahadatul taqwa, ada mujahadatul istiqamah, ada mujahadatul fana. 3. Mujahadah taqwa, yakni kita kena buat semua yang Allah Ta'ala suruh dan Rasulullah, tinggal semua yang Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh tinggal. Itu mujahadah taqwa. Lepas tu nak buat Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegur, mesti kena ada mujahadatul istiqamah. Kena istiqamah, konsisten, berterusan, berpanjangan. Jangan buat angat ayam. Buat angat ayam jadi boleh. Buat sekarang sehari 2, seminggu 2, sebulan 2, lepas tu tinggal, buat balik, lupa balik katakan. Nak buat, kena buat istiqamah, berterusan, berpanjangan. InsyaAllah boleh kita dapat karamah. Dan yang ketiga, kena mujahadatul fana. Kena mujahadah fana. Ni kena latih diri. Jangan duk ingat apa dah. Ingat Allah saja. Allah, Allah, Allah. InsyaAllah cuba buat. Kalau cakap buat sebulan tak ada, memang tak ada. Dia kena buat setahun, 2 tahun, 3, 4 tahun, kadang-kadang sampai 15 tahun. Ni kita 15 tahun tak buat, macam mana nak ingat Allah semayang? Kena mujahadah berterusan. Boleh. Tapi seeloknya kalau kita buat 3 tu tak jaya juga. Duk ingat juga semayang. Kita semayang baca Fatihah, ingat mi goreng kat kedai. Baca Fatihah, baca surah semayang, duk ingat nasi goreng kat kedai. Duk ingat capati, duk ingat itu ini. Apa nak buat ke mana? Nak buat macam mana? Jawabnya kita kena cari guru. Sebab mujahadatul istiqamah, mujahadatul taqwa, kena cari syekhut ta'lim, guru yang mengajar kita. Mujahadatul istiqamah, kena cari syekhut tarbiyah, guru yang mendidik kita. Dan mujahadatul fana, kena cari syekhut tarqiyah, guru yang boleh menaikkan tahap kerohanian kita yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Ini panjang lah. Tu sahabat cerita ni panjang ni. Kerana 3 guru ni, syekhut ta'lim, syekhut tarbiyah, syekhut tarqiyah, dia ada ciri-ciri dia. Syekhut ta'lim ada 3 ciri sifat. Iaitu dia mesti lisan fasih, ilmun sahih, dan sadli aqlun rajih. Guru ta'lim ni kena lisannya fasih, kena ilmunnya sahih, kena akal dah rajih yang kuat. Begitu juga syekhut tarbiyah, dia ada sifat, 3 sifat dia juga. Kan? Yang begitu juga syekhut tarqiyah ada 3 sifat juga. Panjang nanti kita orang cuba buat gitulah. Pakai permulaan, kena ingat latih to be zikir dalam hati. Allah, Allah, Allah. Sambil awak kereta pun tak apa, hati kita Allah, Allah. Sambil awak motor pun Allah, 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 Allah. Sambil berjalan pun Allah, Allah, Allah. InsyaAllah. Cuba buat. Jangan tak buat. Kita ni kadang-kadang pandai sebut tapi tak buat pun. Tu tadi kita buat, InsyaAllah ada kesan dia. Kerana bila seorang itu ditalkinkan dengan zikir,
dia beramal dengan wirid, maka pasti akan dia yang warid kepada nur daripada Allah. Sebab warid itu mana nurun ilahiyun yaqzifuhu Allah Ta'ala ala qalbi man ahabba min ibadih. Cahaya ketuhanan yang Allah Ta'ala taruh, simpankanlah hati hamba yang Allah Ta'ala cinta. Tuhan bagikan, insyaAllah hati kita ingat Allah. Lepas tu tak lupa pada Allah, tak lupa. Bila kita semai, dia ingat Allah, hati ingat Allah, insyaAllah. Dia panjang cerita nak, insyaAllah. Nanti kita bincang lain tu ba'ala, insyaAllah. Itu panjang perbahasan dia. Allahu'alam. Dia faham kan lah? InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تضع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة، واجعل اللهم من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة، وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.